Zik sebenarnya tengah terbayang, boleh tak Myvi Zik masukkan tayar Grabber 86 ni, lepas tu dah masuk tayar ni kita try slam, apa jadi ya? Korang nak try tengok tak macam mana rupa dia? Mari Zik bagi korang bayangan. Kalau korang nak tahu, General Tyre telah buka outlet yang pertama dan nama kedai dia ialah TS Tyre Autocare Bandar Puteri 2 di Puchong. General Tyre ni Zik dah pernah pakai dah dekat Activa Zik dan masih pakai sampai sekarang. General Tyre ni dia baru je launch dekat Malaysia dan di bawah Continental. Dekat pasaran dia dah ada lebih 100 tahun kalau korang nak tahu. Dan yang penting dia made by German Technology. Tapi yang paling best bila pakai General Tyre ni adalah Zik tak payah keluar duit pun kalau ada apa-apa masalah. Sebab tayar diorang ni ada Tyre Lifetime Manufacturing Warranty. Dia cover contohnya tayar bengkak, material cacat dan juga lain-lain. Diorang ada juga TCP iaitu Total Confidence Plan, di mana dia cover contohnya tayar rosak, kena lubang ataupun benda tajam yang tak boleh masuk cacing. Jimat poket, hati pun senang. Korang tengoklah ruang menunggu dia, selesa dan beraircon. Servis pun confirm laju sebab ada banyak servis bay dan juga mekanik diorang semua expert. Machine balancing dengan alignment diorang pun jenis yang high end punya, memang accurate. Lepas ni guarantee korang takkan ada masalah vibration ataupun apa-apa. Special untuk korang kalau korang tukar tayar Continental ataupun General Tyre dekat mana-mana cawangan TS Tyre Autocare yang ada signboard Continental ataupun General Tyre, korang pakai referral code Zik ni yang ada dekat story ataupun dekat komen. Tunjuk dekat diorang dan automatik korang akan dapat diskaun 5% untuk total bill keseluruhan tidak termasuk tayar. Contohnya macam servis enjin dan juga lain-lain lagi. Syaratnya korang kena beli tayar Continental ataupun General Tyre kalau nak dapat diskaun ini. Ni ada lagi satu. Tengok video akan datang kalau korang nak promo link untuk free balancing dan juga alignment.